Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Khairul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Macam mana perjalanan datang sini tadi? Hujan ke sepanjang perjalanan? Hujan tidak, sibuk je. Ya, kan? Hujan sibuk biasalah. Hari ni tak hujan kan? Alhamdulillah. Kalau cuaca kat Gombak ni pun daripada pagi sampai sekarang Alhamdulillah tak hujan lah. Maknanya cuaca dalam keadaan baik. Tapi semalam agak lebat juga. Betul kan, hampir-hampir banjir kan 2 hari lepas. Ada beberapa 2 hari lepas pun beberapa tempat tu hujan kan. Ya. Okey, Alhamdulillah. Sekarang kita berada dalam siri kedua podcast yang kita tampilkan beberapa ikon-ikon yang kita bawa untuk bersama dengan penonton-penonton kita kat luar sana. Okay. Malam ni kita bersama dengan Khairul. Nama penuhnya Khairul Rizal. Muhammad Khairul Rizal. Muhammad Khairul Rizal. Ya. Ataupun biasa nama manja kita panggil Daddy lah. Okey, baik. Daddy Khairul. Dan kita bersama dengan Ina Naim. Nanti kita minta ceritakan lebih detail lah supaya penonton kita boleh kenal secara lebih detail. Dan podcast kita ni dibawakan oleh Jawahir Travel and Tours. Alhamdulillah kita sudah berada pada siri yang kedua. Malam ni kita nak sembang-sembang santai saja. Santai Ustaz, insya-Allah. Cuma kita nak bawakan kepada penonton kita kat luar sana supaya diorang ni boleh kenal lebih dekat dan lebih mesra lagi Insya-Allah. dengan Daddy sendiri, Insya-Allah. kan, dengan Ina sendiri. Ya, betul Ustaz kan, macam kalau kita tengok isteri saya Nina, saya rasa sejak zaman AF3 kan pada 2006 kan, Malaysia dah kenal kan. So saya ni memang orang tak kenal lah. So tu beza ni. Jadi Ustaz kena banyak tanya dia lah. Boleh, tak ada masalah. Kita tanya, kita imbang-imbangkan. Okey. So soalan pertama saya kan. Oh, depan ni Ustaz. Soalan pertama. Saya nak minta Daddy Khairul dengan Ina kan. Mungkin setiap seorang ceritakan latar belakang kehidupan tu secara terperinci. Asal daripada mana, anak yang keberapa, kan? Sekarang ni menetap kat mana dan sebagainya. Okey. Silakan. Assalamualaikum. Saya, nama penuh saya Muhammad Khairul Rizal bin Muhammad Syukur. Yang tu yang ramai yang di TikTok tu tanya kan, Daddy MKR tu apa? MKR tu akronim dari nama saya lah, Muhammad Khairul Rizal. Okay. Kan saya ambil macam tu lah, nama saya agak panjang, saya pendek kan. Jadinya MKR. MKR kan. Hampir-hampir dengan PKR. Tak ada kaitan dengan Ustaz saya ni. Okey. Saya ni memang asal Negeri Sembilan. Orang Nagori. Orang Nagori. Dibesarkan, dilahirkan, dan saya sekolah rendah pun kat Negeri Sembilan. Cumanya masa saya sekolah menengah, saya direzekikan belajar di Kuala Lumpur. Okey. Kan masa tu boarding school lah. Saya kira wakil kampung saya. Kan belajar kat KL. Oh, zaman tu yang dah boleh sambung sekolah SBP ni bukan calon-calon orang lah kan. Masa tu tahun berapa? Cik, kita Masa nak tu, tanya. masa tu tahun Ustaz, apa? saya rasa saya antara batch yang terakhir lah masuk. Dulu kan sesi persekolahan ni dia Disember Januari. Betul. Masa tu saya 95-96. Saya cohort ataupun batch 95. Saya ingat lagi Ustaz, 5 Disember 1995. I see. Ingat lagi tarikh pendaftaran kan sekolah. Masa tu bas kuning lagi. Ya, bas kuning. 40 tahun lepas. Bas mini ada lagi Ustaz, masa tu kat Ceras. Saya ingat masa the whole form 1 saya masa lagi naik bas mini kat KL tu. Bas 56 macam tu. Sampailah era Intrakota tahun 97 kan. So memang saya di apa? Kuala Lumpur lah 5 tahun. Saya masuk form 1 sampai form 5 alhamdulillah. Kemudian matrikulasi di Penang. Okey. Saya ni, rezeki saya ni sekolah dia tak dekat-dekat, dia bagi jauh-jauh. Maknanya kita dedahkan kepada penonton kita sekarang bahawasanya Daddy Khairul ni bukan calon-calon orang lah dalam akademik ni. Kan? Mungkin ramai orang ni tak tahu kan. Sebab mungkin kehidupan media sekarang ni highlight Ina kan. Tambah sekarang ni Hadi join program Talk to My Manager kan. Tapi orang tak kenal lagi Daddy secara lebih detail. Sebenarnya kan kalau sebab cakap itulah ibu dia memilih Daddy.
Okey, itu rahsia dia. Itu rahsia dia. Itu kita korek lepas ni. Itu kan. Ah. Sebenarnya masa TTM tu ada cubaan lah nak mengetengahkan saya kan. Contohnya ada juga yang sponsorship kata kita buatlah baju sekali untuk Daddy. Saya cakap tak apalah, saya nak macam di balik tabir je. Kan, di balik tabir. Behind the scene. Ya, behind the scene kan. Kata orang Jawa behind the scene je. Biarlah ibu dengan kita bagi anak-anak ni, sebab saya rasa saya selesa. Behind the scene punya works behind the scene ni saya lebih selesa. Saya asal usul memang Johor lah, Kota Tinggi Johor. Cuma dilahirkan di Muar di Kuala Rumah Nenek, dan dibesarkan sekolah semua di Kota Tinggi. Saya taklah macam dia. Tak macam Daddy. Jadi sampai pindah sana pindah sini dalam dengan keadaan yang sangat bijak. Saya ni kurang sikit lah, saya sampai SPM dia belajar. Tapi Alhamdulillah dikurniakan keluarga yang sangat-sangat baik, sangat-sangat supportif pada saya. Saya ada sulung daripada 5 adik-beradik. Ramai besar adik-beradik dia? 5 orang. Seorang dia lelaki yang nombor 3. I see. 5 tu semua 4 perempuan, seorang lelaki. Dan saya ni di antara anak, cucu dan cicit sulung. Jadinya special sikit. Special. Ya. Special Ustaz dia. Atuk Anak saya sulung, ni cucu sulung, cicit cicit sulung. sulung. Jadinya atuk, nenek, moyang, Bagi buyut kan. buyut, Ah. semua sayang saya. Ya, yelah yang first kan. Walaupun Yang first, saya first. ni hidup sebelum ni tak adalah senang kan. Tapi semua bila keluarga tu lebih, kata orang lebih Bagi setia, perhatian. bagi perhatian pada saya. Sampai kan adik-beradik lain kan, sepupu-sepupu lain macam dia bukan apa-apa pun, tapi semua orang sayang dia. Macam itu kelebihan yang saya nampak lah. Sampai orang lain pun perasan. Dan nak cerita, saya 2006 tu perpisahan tu, tunang tu kan, putus tu. Yang Masa satu tu Malaysia lah tahun tu. Okey. Masa tu lah saya dilamar oleh sebuah syarikat lah di KL ni, dan dan saya bekerja di KL. Syarikat apa tu? Ethnic Harmony. Itu saya buat eksekutif lah untuk apa? Kerja-kerja di belakang. Okey. Lepas tu dilamar pula Hijaz. Sekejap Ina dulu masa zaman sekolah agama Tak, sekolah menengah biasa. Sekolah menengah biasa. Ya. Okey. Saya satu sekolah dengan PIP UNIC. Okey. Lepas tu dengan Bazli, dengan Mas Idayu juga. Okey. Dia satu sekolah Ustaz. Satu Sekolah dia sekolah. tu ramai yang lahirkan artis-artis Termasuk yang ni. juga kumpulan devotis tu. Siapa? Halim. Halim. Okey. Itu pun satu sekolah dengan kami juga lah. Cuma masa tu kami saya lah tak menonjol untuk menyanyi. Masa tu semua suka-suka nasyid kan. Saya tak masuk lah masa tu. Dan bila saya pindah ke KL tu, bila Hijaz record melamar tu, dan masa tu bos tu kata baguslah, sebab ada beberapa syarikat yang melamar juga untuk masuk dalam dia punya apa? Macam mana? Punya masuk dalam Masuk syarikat dalam kamu tu lah. Ya, dia nak jadi di antara bos-bos saya cakap lah, kita bagi Hijaz lah, sebab Hijaz ni mungkin boleh menyelamatkan. Itulah masuk ke Kerana Hijaz. mungkin background Hijaz tu ke arah Islami Ya. kan. Sebab masa tu Ustaz, kalau kita perhatikan dia punya timeline tu, masa tu tengah letusan kumpulan nasyid. Rabani kan? Rabani. Hijaz tu, dan macam Inti pun baru tahun tu juga kan. Inti masa tu dah Inti daripada 2002 kan. Masa tu dia tengah zaman tengah ni lah, tengah Tengah top lah. Jadi masa tu lah yang bos kata boleh pergi dekat Hijaz lah. Masa tu saya habiskan kontrak dengan Ethnic Harmony dan saya pergi ke Hijaz record. Masa tu lah berlakunya dah perkenalan antara saya dengan arwah. Lepas tu kami pun tak sempat bercinta pun. Bila rasa macam suka-suka terus nikah. Barulah bercinta lepas nikah. I see. Dan Alhamdulillah lah bila dalam nikah tu, arwah tu dia banyak pengalaman dalam segi bidang ni. Kami tamatkan kontrak dan buat sendiri. Sampailah sekarang ni Allah temukan pula dengan Daddy. Okey. Berjodoh pula dengan Daddy. Ya. Saya tanya tu sebab sebab saya pun belajar, ada rezeki belajar aliran agama dulu Pondok Kelantan kan.
And then saya juga melalui sistem sekolah kebangsaan. Betul. Maknanya nak cari seorang muslimah yang berpakaian sopan begini kan, tu yang saya sangkakan daripada sekolah agama. Maknanya okay, makes sense. maknanya saya punya assumption ibu ayah lah yang jaga dan bentuk kan. Walaupun kita sekolah aliran kebangsaan biasa, tetapi dalam keadaan yang terjaga lah maknanya. Dan kami ni anak, macam saya anak Filkra, lebih kurang Filda lah. Jadi kalau kita tengok Johor ada sekolah agama. Betul? Saya sekolah agama juga. Maksudnya pagi sekolah kebangsaan, petang sekolah agama. Sampai saya dapat khas lah, sampai darjah 6 agama, sekolah agama darjah 6. Dia akan, kalau lulus dia akan naik khas. Masa tu belajar hadis, belajar semua tu. I see. Jadi kalau kelulusan tu, kalau kira boleh guna lah kalau nak jadi cikgu agama dekat kawasan Johor, memang Johor. boleh. Tapi masa tu saya dah sibuk nak menghala ke KL, dan alhamdulillah saya masa tu pun saya pun pakai tudung, tak adalah kata orang tu masih berselimpang lagi lah. Bila berkahwin dengan arwah, ubah sikit-sikit penampilan. Alhamdulillah lah. Yang bila kita dah lama duduk dalam, dah tepu dengan diri kita, kita selesa yang macam ni. Betul. Dan kalau kerajaan negeri Johor tu dengan sekolah agama tu, kira kita ucap tahniah lah pada kerajaan negeri Johor kan, sebab silibus pendidikan agama tu kira cukup lah untuk anak-anak negeri Johor. Sebab saya kalau ikut pemerhatian saya, kalau kategori silibus untuk sekolah peringkat rendah, sekolah agama ni memang kita katakan komplit untuk Johor kan. Pengajian tauhidnya kan, hadisnya. Dan saya sendiri tengok, saya kalau saya tak risau kalau anak-anak Johor lah, anak-anak muda kan, mak rempit ke, kau duduk kat bawah jabatan ke apa, dia sekolah agama, jadi dia tahu semayang macam mana. Maksudnya apa yang Allah minta tu, semayang, puasa, mengaji, dia tahu. Alif bata Quran dia tahu baca. Sebab daripada darjah 1 sekarang dah ada kafar. 5 tahun dah masuk kafar kan. Daripada situ dia dah kenal huruf. Boleh baca tulisan Jawi semua. Itu yang kelebihan lah, yang kita nampak. Anak-anak muda Johor, dia boleh membaca tulisan Jawi dan juga Quran. Okey, menarik tu. So, penceritaan Nina tadi sampailah sekarang berjodoh dengan Daddy kan. Dan saya difahamkan usia perkahwinan baru setahun setahun lebih lah. Setahun sebulan lah. Ataupun kita kata plus minus 3 tahun kan. Okey. Kita ada soalan yang menarik kan, yang kita nak expose khas dekat podcast Jawahi Travel ni kan. Saya rasa eksklusif ni. Ini eksklusif ni. Ini kalau penonton tak ada di mana-mana channel ni, kalau penonton kita dapat tahu pendedahan ni, seronok dia orang ni. Macam mana pula cerita pengenalan korang berdua ni? Okey, ini best ni dia orang nak tahu ni. Kalau tanya saya kan, soalan ni memang ada beberapa orang yang dah sangat curious, dan dia akan, sebab ada orang dia memang boleh macam mana dia sense benda ni tau. Dia kata macam mana boleh kenal kan? Sebab dan lepas tu bila saya cerita lagi, diorang tertarik sebab sebenarnya kami baru, yelah dia macam ni Ustaz, yang ni ikon artis Malaysia. Okey. Kan, jadi macam maklumat yang dicerita tadi tu, saya cakap dia, saya dah tahu. Dekat Wikipedia ada Ustaz, dekat Wikipedia. Kalau kita buka Malaysia Wikipedia, kita search Ina Naim, ada profil dia. Lahir dekat Muar. Ada. Tapi saya Muar Geriza tak ada Ustaz. Kan? Saya tak tahu lah. Saya pun tak ada. Kita sama-sama kan? Jadi saya tak ada di Wikipedia, dan benda tu memang, kalau kata bila soalan tu kata macam mana dia kenal Ina, saya kenal dia memang dari zaman AF tu dulu kan. Memang dia kenal, tapi soalan dia macam mana dia kenal saya lah, saya rasa. Kan? So kami perkenalan tu start bulan 5 tahun lepas. Masa tu saya dah habis edah lah. Kan? Bulan 5. So bayangkanlah bulan 5 kenal,